Orang berjalan di tepi pantai, berjalan sampai tepi Kuala. Kalau Ustaz Lupi orang yang pandai, kuih ini apa namanya? Orang berasal dari Kuala. Di tepi parit memasang luka. Kalau tuan nak tahu nama, inilah kuih air sidar. Kuih ini tuan-tuan tak pernah tinggal. Betul. Datuk Laksmana di ujung Selat hendak menuju ke Batan tu. Setiap kali acara adat, kuih ini pasti ada. Satu lagi Bi, kita kan bersiap acara hantaran ni tadi kan dari orang Lembut Gaung. Banyak orang bertanya, terbang tinggi burung dara, cari makan pucuk buluh. Banyak orang bujang bertanya-tanya macam mana cara mendapatkan jodoh. Orang pergi ke kebun di waktu senja. Hendak memetik rumpun selasih. Sebetulnya jodoh tu dah ada. Kena banyak milih. Banyak memilih. Dengar tu kawan-kawan yang bujang, jangan banyak pilih. Banyak pilih. Betulnya ada. Apa dapat aja lah Heda. Ikan bernama ikan sepat. Main di bawah badan sampan. Kalau gadis pun tak dapat, jando aja hentam kan. Apa salah? Lewat. Nabi Muhammad Rasulullah Khadijah. Jadi tak masalah. Jadi mudah-mudahan. Apa lagi nasihat untuk yang bujang-bujang ni, Bi? Ustaz Lupi? Supaya senang dapat jodoh. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah. Betul. Betul kata Pak Ustaz. Betul. Lagi berusaha. Jangan banyak milih. Yang paling penting kumpul duit, jangan banyak main game online. Dengar tu kawan-kawan. Buah bernama buah sukun. Di dalam hutan daunnya lebat. Beliau ni seorang pemantun, juga adik kita ni seorang ustaz. Kita doakan sihat selalu Bi. Mudah-mudahan lain kesempatan kita dapat pemantun lagi. Betul. Nanti jangan lupa masjid kami datang khutbah Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua,